Kali ni kita orang lepak dekat Puncak Lawang. Puncak Lawang ni antara tempat favourite akulah dekat Sumatera Barat ni. Dia dekat Agam. So kalau kau tengok ni adalah tempat-tempat yang kau kena datang berhenti kereta, kemudian kau kena jalan kaki sikit lah untuk sampai puncak tu. Dia punya tangga, dan sebenarnya perjalanan keliling tu pun dia dah hias dah dengan pokok-pokok yang ditanam baru, bukan pokok asal kot kan. Kau tengok dia punya tangga sebenarnya tak adalah tinggi sangat, tapi bila kita dah panjat tu lengur juga kan. Apa ke ni, tengok anak aku ni. Wah, bukan main comel lagi. Kau tengok pampers dia pun dah penuh tu. Risau kau, melecet, jatuh-jatuh pula ketulan coklat. Tak apalah, lepas tu kau tengok ni, cantik. Tapi sebelum apa-apa aku tunjuk dulu keadaan puncak ni sendiri. Keliling dalam dekat atas puncak ni sendiri dihias cantik. Dengan pokok-pokoknya, dengan surroundingnya, tengok. Memang cantik lah, Masya Allah. Tak boleh cerita lah. Dengan pokok-pokoknya, rumputnya dipotong kan. Memang ramai juga, bukan saja pelancong, malah penduduk asal pun ramai datang sini. Sebab memang cantik tempat ni. Lepas tu kau tengok pemandangan dia tu. Uish, pemandangan dia indah lah. Oi, kau tengok Oi. Ini baru sikit, kalau kau datang tengok dengan mata sendiri lagi cantik. Jangan tengok yang bawahnya, tengok jangan aku zoom ni. Kan cantik tu. Tapi kalau pakai kamera tak adalah jelas sangat kecantikannya. Tapi kena tengok sendiri dengan mata kepala. Barulah lawa. Ini antara pot, bagi aku pot kedua tercantik lah, dekat dalam Sumatera Barat ni, Puncak Lawang. Tapi yang first, nanti next time aku buat video. So ni perjalanan, ada satu aku nak kena jalan satu tempat ni. Diorang kata dekat situ boleh photoshoot yang pelik-pelik sikit. So aku yalah pergi je lah tengok apa yang photoshoot pelik sangat dekat tempat ni. Kau tengok yang tempurung tu. Tak apa, aku jalankan dulu. Nak tunjuk jugalah perjalanan situasinya ni. Masih lagi boleh kata keliling puncak ni pun memang ada pemandangan cantik macam ni. Kalau kau tengok atas semua, ini semua ni aku pun pelik juga ni. Apa yang unik, pelik, orang kata photoshoot kan. Tak apalah, aku pun pergi je lah kan. Orang ni tengok, rupanya boleh berdiri atas tu. Tak apa, kita naik. Tengok, rupanya orang boleh naik atas ni. Atas tengok atas tu. Kau berani nak makan atas tu. Dia orang ambil gambar atas tu. Dekat pintu tu pun boleh. Ni semua, tapi maaf cakap lah, tak ada safety lah sebenarnya. Kita tak diberi safety. Kita memang duduk atas tu. Tengok macam tu. Tu mak bapak aku tu. Pak, dia ambil gambar dah lah pakai kamera kita. Dia tak pakai kamera dia. Macam tu lah. Lepas tu ni ada lagi jalan-jalan tempat lain lah dekat dalam tempat ni. Memang cantik jugalah sebenarnya. Ada sepatutnya ada tempat makan-makan dekat situ. Tapi time aku datang, kedai makan dia tak ada. Macam dah lama tak buka je. Mungkin sebab tak tahulah COVID ke apa ke. Kan orang kita selalu macam itulah. COVID. Memang macam itu.